Kita duduk antara dua sujud, lepas tu tiba-tiba tahi burung jatuh atas tempat sujud. Pas kita nak sujud mana? Bagus budak ni. Nampak? Nampak bodoh. Tapi soalan dia tidak bodoh. Dia sujud yang pertama, Allahu Akbar. Dia pun bangun. Allahu Akbar, duduk antara sujud, burung berok. Tak usah burung lah, anak pun bagi berok depan. Nampak? Cotek tahi duduk depan tu. Jadi dia kata sujud yang kedua, sujudlah di situ juga, jangan beri kena najis. Mana tahi jangan beri kena dahi, jangan beri kena hidung, jangan beri kena tangan, jangan beri kena lutut, baju dan sebagainya. Kerana apa? Syarat sah semayang, suci pakaian badan dan tempat daripada najis. Walaupun tengah sejadah ada tahi, selagi kita rokok sujud tidak kena tahi, sah semayang. Cuma ulama fiqh kata kalau ada najis depan, sunat kita beralih ke kanan atau ke kiri supaya tidak berbetulan dengan najis. Okey? Binatang kita tengah semayang, binatang mari duduk atas riba kita, tak atas semayang. Melainkan anjing dengan babi. Lain pada anjing dan babi, mari duduk atas riba kita tengah solat, tak atas. Biasanya kalau dalam rumah, binatang dia duduk atas riba. Kucing, tak atas semayang. Kita tengah tayat awal, dia mari duduk atas riba. Kita nak bangun rakaat ketiga, akak bos tepi. Tidak batal. Okey? Kalau kita duduk dalam hutan, tak ada lah kucing. Kita tengah jaga-jaga kebun ke cari-cari rotang, betul tak? Kita tahiyat awal, 5 belang duduk atas riba. Faham lagi? Contoh, dia tak mau makan lagi, dia nak makan lepas salang. Dia tahu orang semayang, dia tak mau kaca. Dia duduk atas riba, jangan mufarakah kerana tidak najis. 5 belang pun tidak najis. Okey? Kalau kita nak naik, kita tolak 5 tu buat tepi sikit, kita naik. Kalau aku lari dah.